B, busy ke? Bedai. Asyik. Siapa tu baby? Tak pernah nampak pun. Tak kenal? Tak pernah nampak. First time. Tak pernah nampak. Tak pernah rasa. Ni Kapten Malaysia. Kapten Malaysia. Muka macam putih kan. Nama Kapten Malaysia ni Dion Johan Chai Kools. Panjang. Tapi nama samaran dia Dion Kools je. Dia lahir 1996. Muda. Mak dia orang Kuching, Sarawak. Bapa dia orang Belgium. Dion Kools ni dia membesar dekat Belgium. Dia dekat Eropah. Dion Kools ni kurang dapat minit bermain. Disebabkan dia kurang dapat minit bermain ni, dia tak dapat nak perform lah. Dia tak dapat nak unleash dia punya full potential. So daripada kelab Bruges tu, dia berhijrah ke Liga Denmark. Dekat kelab Denmark ni, nama kelab Denmark ni Michelin. Yes. Dekat kelab tu lah dia suffer dengan beberapa faktor lagi tau yang menyebabkan dia punya career tu terombang-ambing. Selain daripada dia terpaksa berebut untuk kesebelasan utama first team, dia dah struggle kat situ. Lepas tu dia injured 3 bulan. Ada certain period tu dia tak main sebab dia period? Bukan period tu.